Apa? Untung sebab aku beli side effect daripada Fragrance House ni. Tapi dia berikan aku dua top selling, lelaki dengan perempuan. Yang satu ni adalah Upper Echelon, yang ni adalah dupe kepada Udin. Dan yang satu adalah Vanilla 28, yang kalau korang nak tahu, nama OG ni adalah Khayal. So tanpa banyak bacot, ayolah kita cuba. Bismillah. Apa? Yang ni lagi keras daripada kebanyakan dupe side effect aku pernah bau tau. Wow. Dia lebih keras ke arah bau dia punya ram tu. Oh my god. Tapi tembakau dia bagi aku pun keras. Woi. Okay, aku boleh katakan waktu opening dia memang bau ram yang bagi aku memang keras lah. Tapi nak kata dia manis-manis tu macam kurang sikit. Aku tak tahulah side effect daripada Fragrance House ni. Dia buat twist. Maksudnya dia mungkin naikkan certain notes dalam dia punya dupe ni. Oh, tapi sumpah tu keras tu. Yang ni keras tu. Aku tak boleh pakai yang ni. Yang ni keras mat. Sumpah keras tu. Cuba. Tapi kalau siapa-siapa yang suka bau ram yang ke arah buzi, yang keras, dan juga dia punya terbakau tu agak dominan sikit dan keras juga bagi aku. Korang boleh cubalah side effect daripada Fragrance House tu. Tapi dia buat bau dia solid tau. Solid. Dia buat bau dia memang solid. Kau boleh rasa dia punya bau je tau. Memang up. Naik bau dia. Boleh tahan keras juga bagi aku. Setelah aku boleh pendapat dan pandangan aku terhadap side effect daripada Fragrance House Local Dupe House kita.